Kita akan custom masuk headlamp Y16. Motor dekat depan abang ni asal dia model apa? RS V1 2017. Tapi saya dah convert ke Winning X Vietnam. Set Vietnam ni sama je macam RSX Malaysia. Tapi Ya, apa betul. beza dia? Beza dia, inner dengan cover set semua full memang beza. Cuma bahagian ni dia kembang sikit dan signal pun dah lekat dekat cover set. Kalau yang geng-geng atau member-member pakai RS, RSX pasti dia tahu. Ini memang dari Vietnam punya. Malaysia tak ada jualnya. Okay bang, so daripada bahagian depan ni apa yang abang dah tukar? Fork rim 5 batang KZR. Disc pakai Magic Boy 255. Memang PNP RS, RSX. Kaliper pakai RCB. Bahagian depan saya dah custom lampu ring. Oh, ada eagle eye lah. RGB. RGB. Engine spek dah 66. Jet 1.5. Ni pun dari SPD Racing. Transparent punya. Berapa harga dia tu? Dalam 600 lah. Berapa total cost abang dah habis dah buat motor ni? Engine, body, aksesori. Habis jugalah 20k. Okay. Dah cukup dah buat hantaran. Abang dah kahwin belum? Alhamdulillah. Tengah single ni. Tengah So cover set Winner X saja. So saya tahu cover set ni abang kata abang ambil memang direct daripada Vietnam lah kan? Okey. So berapa harga dia bang? Harga kalau betul-betul kita ambil pun dalam 1,600. 1,600. Itu belum custom color. Ni dah kita cat sendiri, dah kita custom. Dia akan dapat, kalau kita ambil original akan dapat hitam, full putih macam itulah. Oh. Ini color dah kita sendiri buat. So stripe dia? Stripe pun sama. Kita order kat stiker, tukang stiker. Okay, custom lah. Custom. Okay. Apa lagi next project untuk motor ni? Next project ni, sekarang ni tengah viral kepala Y16. InsyaAllah, yang bahagian ni lah kita akan custom masuk headlamp Y16. Boleh masuk Boleh. Apa yang tak boleh? Alright, okay bang. Saya nak abang belanja bunyi sikit bang.